setiap kesakitan, setiap bebanan, setiap kesusahan yang menyebabkan kita, tuan-tuan dan puan-puan, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya ia adalah sesuatu yang menyembuhkan. Mungkin kita rasa, ya Allah sakitnya, kenapalah Allah bagi benda ni kepada aku. Laulah benda itu, tuan-tuan dan puan-puan, menyebabkan kita mula sujud kepada Allah, kita menadahkan tangan kepada Allah dalam keadaan kita bawa jiwa kita, ketahuilah itu merupakan kesembuhan. Itu bukan kesakitan sebenarnya. Zahir nampak macam sakit, zahir nampak macam satu tekanan, zahir nampak macam benda yang menyusahkan, tapi tak. Berapa ramai orang pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia tidak diuji, dia takkan pegang Al-Quran. Berapa ramai orang pada hari ini, kalau dia tidak ditinggalkan, tuan-tuan dan puan-puan, dia takkan pakai telekung untuk sujud kepada Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa-peristiwa itulah yang menyebabkan Allah mengikat hati kita, menggantungkan diri kepada dia. Sampai satu tahap, tuan-tuan, kita tak percaya langsung dengan makhluk lagi dah. Sampai satu tahap, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak kita dengan Allah aja, dan kita percaya dengan Allah. Sebab itu, bila kita buat satu keputusan itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak melangkah, jangan mengharapkan langkah itu, tuan-tuan dan puan-puan, kerana makhluk semata-mata, sebab kita akan kecewa. Makhluk itu tidak akan bersama dengan kita sampai bila-bila, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi yang akan bersama dengan kita sehingga nafas kita yang terakhir, sehingga kita berada di alam barzakh, iaitu Allah.